Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, apa bagusnya warna cikgu hari ni. Malu cikgu tengok. Sihat? Semua sihat? sihat. Ni macam cikgu kena ni. Sakit? Ya cikgu. Ya, nombor favorit cikgu. Cikgu sakit ke? Pernah belajar cikgu dah. Awak dah pernah belajar cikgu? Ya. Sekejap cikgu ingat. Bagi apa tu? Saiful. Ya. Ya, betul. Yang ni Farah. Ya. Yang ni Emiliana. Ya, Kenapa tak bersemangat ni? rasa nak menyanyi. Yang nak menyanyi? Ya. Balik nanti cikgu suruh nyanyi ke depan ya. Okay. Semua dah makan ni? Dah. Makan apa tadi? Nugget. Makan keropok. Keropok? Ya. Ya. Awak makan Nasi nugget? goreng. Saya Makan nasi goreng ke? Tak. Tak. Saya makan nasi. Awak makan nasi? Nasi apa? Nasi dah. Nasi dah. Nasi. Banyak nasi. Awak? Apa? Ayam berada. Ayam berada. Wah, sedapnya. Sebelum tu cikgu nak tanya. Siapa yang cikgu? Okey, ni dia Ya. cikgu. Tahu lah cikgu. Cikgu ada. Cikgu. Cikgu ada. Cikgu ada. Ya. Salah tu. Bukan cikgu Mada. Saya dah pandang baca lah. Saya baca Cikgu ada. Tahu tak hari ni kita nak buat apa? Tak tahu. Cikgu. Yang bisa ke apa tadi? Nyanyi. Ya, pandai. Sebelum kita nak nyanyi, cikgu nak tahu sesuatu tak awak? Ini Ya. gambar apa? Itu gambar kuda cikgu. Macam mana kuda? Macam mana kuda tu? Macam mana kuda? Ya. Kuda tu sedang. Jangan gelap. Kita tengok gelap. Kuda tu sedang ni cikgu. Ya, pandai. Ya, cikgu. Kuda dia berlari macam mana? Laju ke belahan? Nampaknya semua pandai. Jadi, Ya itu. bukan penyu. Penyu tak ada kuku. Oh. Ya. Ya. Kalau penyu dia macam mana? Penyu macam mana? Gini. Dia Laju perlahan ke laju? lah. Ada sakit. Dan ni? Laju. Kuda Yang ni? laju. Kita nak buat satu permainan. Siapa nak main? Boleh saya. Kita main sama-sama Boleh berdiri ya. Adik-adik, anak-anak. Boleh-boleh. Berdiri. Cikgu. Ada balik dulu. Kita nak buat apa? Kita nak main. Kita nak main satu permainan ni ikut dia. Lari perlahan hingga ke laju. Boleh tu. Yang murid-murid cakap tadi, kuda slow perlahan. Kuda dia laju. Jadi jom kita main sama-sama. Dah kena nyanyi. Itu bukan cikgu. Ikut dia, ikut dia. Ikut dia, ikut dia. Ikut dia. Adik, Minat cikgu. sama dah seronok ke main? Tambah lagi? Lagi kita sambung lah. Duduk. Okey. Okey. Cikgu tahu semua benar. Cikgu memahami tak? Tak benar. Memahami. Awak dah benar? Apa Lagi. lagi? Nanti kita buat. Tahu tak kita buat apa tadi? Pergerakan dia tu. Dia pandai pergerakan cepat dan Perlahan. Jadi aku rasa ini berkaitan dengan nyanyian yang kita nampak tadi. Oh, Macam yang cakap nyanyian daripada perlahan kepada laju mengikut tempo. Yang awak buat tadi tu adalah tempo. Jadi sebelum tu
cikgu nak buka. Ni kita buat satu lagu. Siapa tahu lagu ni? Bukankah ada dalam buku teks muzik? Dah belajar lagi. Ya. Cikgu tak ajar Jadi lagi. selama ni awak belajar sampai muka surat berapa? 27. 27? Ya. Ini 28 dah. Ya. Tak apalah. Lagu ni lagu dalam buku teks awak semua. Ya. Jadi sebelum tu cikgu nak seorang baca satu baris satu orang. Satu baris satu orang. Boleh sampai habis. Boleh. Baca cikgu. je. Baca. Baca. Start daripada Syakir. Okey, saya. Okey. Bekku cantik menawan aneka rupa. Ya. Saiful pula. Hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya. Corak warna-warni semua suka. Lepas tu kita sambung kepada Amy dan Syakir pula. Lihat beg sandan cantik dipandang. Hias dengan manik dan bunga. Cantiknya bedku jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakyat. Betul ke baca macam tu? Kalau menyanyi macam tu betul ke? Salah. Baca. Cuma baca. Ya. Kalau menyanyi dia punya macam mana? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kalau tak tahu, cikgu pasal lagu kan? Ya. Boleh. Boleh, cikgu. Okey, cikgu. Lihat beg cantik menawan. Begku cantik menawan aneka rupa. Hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya. Corak berwarna-warni semua suka. Dihias ditendang, cantik dipandang. Dihias dengan manik dan bunga. Cantiknya bedku jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakan. Siapa dah dengar lagu tadi? Ya. Jadi, cikgu nak dia nak menyanyi tak ada siapa Amy cikgu. Amy nak menyanyi ke tadi? Tak nak. Amy keluar ke depan. Amy keluar ke depan. Nyanyi orang nyanyi lagu ni. Nak hantar cikgu. Saya ingat lah cikgu. Amy nyanyi. Tapi Amy nyanyi. Cikgu guna gambar ni. Kalau ni Balik cikgu. balik. Maksudnya kalau ni kura-kura, yang ni kuda. Ya. Kalau cikgu tunjuk yang ni, Amy kena perlahankan. Baca dengan perlahan. Kalau yang ni, Amy kena lajukan. Okey, 1, 2, 3. Beg cantik menawan. Hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya. Corak berwarna-warni semua suka. Lihat beg sandan cantik dipandang. Manik dan bunga. Cantiknya begku jadi idaman. Dihadiahkan kepada rakyat. Wah. Duduk Amy, duduk. Tanya Amy. Tadi. Boleh kita
nyanyi? Sakit. Saiful. Apa pula nak nyanyi? Saiful. Apa nak nyanyi? Kevin eh? Saiful lah cikgu. Saiful! Sakit cikgu. Kenapa saya? Kamu tiga boleh ambil balon ni? Saya ambil ini. Lagi nak warna apa? Saya nak warna kuning lah cikgu. Kuning. Kuning. Warna merah cikgu. Merah. Demi orange. Yang sedap. Kena nak orange. Okey, video tadi. Nak buat apa cikgu? Kalau balon dia macam ni. Ha. Syakir. Ha. Kalau Syakir dia dapat Bela kuning. balon kuning tu dia macam kena Berhenti. laju kan? Kalau Farah merah dia kena berhenti. Jadi Saiful kena nyanyi betul. Back ku cantik Farah tunjuk merah. Saiful kena senyap. Lepas tu Kalau orange. orange dia Teruskan menyanyi. teruskan. Kalau Amy kena akad. Lepas tu baru dia main. Ini siapa ini? Syakir kena akad, dia kena lajukan. Saiful kena lajukan. Kalau orang kena slowkan. Oh, perlahankan. Perlahankan. Yang ni berhenti, Syakir laju. Laju. Yang ni perlahankan. Okey. 1, 2, 3. Beku cantik menawan aneka rupa, hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh mulia, corak berwarna-warni semua suka. Lihat bersandang cantik dipandang, dihias dengan menyenangkan. Cantiknya beku jadi idaman, dihadiahkan kepada rakan. Saiful boleh duduk. Sakit pula. Parah pula itu. Dah. Kita Saya fokus. apa? Awak pegang dulu balon tu. Ya. Cikgu nak terakhir kali kita baca sekali lagi. Kita nyanyi sekali lagi boleh? Boleh. Kita nyanyi sekali lagi boleh? Boleh. Jadi kita nyanyi instrumental je. Boleh? Boleh. Awak nyanyi itu instrumental je. Boleh? Beku cantik menawan aneka rupa, hatiku sangat girang juga gembira. Ku bawa ke sekolah sungguh bergaya, corak berwarna-warni semua suka. Dia bersandar cantik dipandang, dihias dengan manis dan bunga. Cantiknya itu jadi idaman, dihadiahkan kepada rakan. Terima semua. Okey, baiklah. Jadi cikgu rasa semua dah tahu kan? Ya. Semua dah pandai nyanyi mengikut tempo yang laju dan perlahan. Cikgu rasa nak panggil seorang boleh? Boleh. Kita buat satu refleksi. Beku cantik menawan. Kita buat satu refleksi. Sekejap, cikgu. Ini. Cikgu tengok dia ni cikgu. Apa? Adam saya ni. Adam buat apa, Adam? Dia kata saya cikgu. Cikgu. Saya tak suka dia. Saya suka siapa cikgu? Saya tak suka, saya tak suka. Saya suka apa? Cikgu suka siapa? Cikgu kan kena kahwin. Ya, cikgu dah tahu. Kenapa dia kena kahwin? Cikgu ni siapa cikgu? Ha?
Cikgu kahwin dengan siapa? Cikgu kahwin dengan apa bahasa? Sudah. Cikgu batu. Saya guna siapa Farah tak? Farah. Ya. Farah keluar Farah. Keluar. Jom ke depan. Cepat Farah, cepat. Farah, cuba baca apa ni? Saya suka dia. Cuba baca dengan tempo yang cepat. Kuda tadi. Saya suka dia. Kalau perlahan. Saya suka dia. Wah, baik. Yeay. Sakit pula. Ya pula. Sakit pula. Cakap. Ni. Jadi, Tempoh apa itu? jadi apa je dulu? Baca, saya suka awak. Ui, saya suka awak. Ini. Diam, Dewi. Jangan kali. Baca dengan tempo perlahan. Saya suka awak. Kalau cepat. Saya suka awak. Pandai, semua tepuk tangan. Jadi sakit. Gua ada ni hamzah. Ya. Kata sakit. Cikgu. Boleh ke? Sakit. Okey, masih. Itu saja kelas kita pada hari ini, memandangkan semua dah faham tentang nyanyian dengan pitch dan tempo yang betul. Ya. Saya guna ucap sekian terima kasih dan boleh berehat semua. Ya. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Cikgu. Kami sayang cikgu. Cikgu saya semua.